Beberapa pemandu berdepan detik cemas apabila sekumpulan gajah berkumpul untuk melintas jalan yang mana seekor daripadanya cuba mengejar mereka di Lebuh Raya Timur Barat Gerik Kejeli berdekatan Tasik Banding Gerik dekat Perak pada 29 Mac. Bagaimanapun kesemua bangsa yang dalam perjalanan dari Perak ke Kelantan selamat dan sempat menyelamatkan diri. Seorang pengguna jalan raya Fairuz Matkani 37 tahun berkata, dalam kejadian 7 petang itu dia bersama suami Muhammad Arif Abdullah 33 tahun dan dua anak perempuan berusia 5 dan 7 tahun dalam perjalanan ke kampung Alur Stall, Alur Pasir dekat Tanah Merah. Katanya sebaik sampai di lokasi terdapat deretan kereta dan keadaan jalan agak sesak. Fairuz yang bekerja sebagai jururawat berkata, sudah 15 tahun dia berulang alik dari Tanah Merah ke Ipoh, Perak kerana bertugas di sana. Katanya hampir setiap kali pulang mereka akan berjumpa gajah, namun kumpulan haiwan itu tidak agresif. Namun pada 29 Mac, seekor gajah agak agresif kemungkinan terasa terancam melihat banyak kenderaan. Beberapa pemandu berdepan detik cemas apabila sekumpulan gajah berkumpul untuk melintas jalan yang mana seekor daripadanya cuba mengejar mereka di Lebuh Raya Timur Barat Gerik Kejeli berdekatan Tasik Banding Gerik dekat Perak pada 29 Mac. Bagaimanapun kesemua bangsa yang dalam perjalanan dari Perak ke Kelantan selamat dan sempat menyelamatkan diri. Seorang pengguna jalan raya Fairuz Matkani 37 tahun berkata, dalam kejadian 7 petang itu dia bersama suami Muhammad Arif Abdullah 33 tahun dan dua anak perempuan berusia 5 dan 7 tahun dalam perjalanan ke kampung Alur Stall, Alur Pasir dekat Tanah Merah. Katanya sebaik sampai di lokasi terdapat deretan kereta dan keadaan jalan agak sesak. Fairuz yang bekerja sebagai jururawat berkata, sudah 15 tahun dia berulang alik dari Tanah Merah ke Ipoh, Perak kerana bertugas di sana. Katanya hampir setiap kali pulang mereka akan berjumpa gajah, namun kumpulan haiwan itu tidak agresif. Namun pada 29 Mac, seekor gajah agak agresif kemungkinan terasa terancam melihat banyak kenderaan. Beberapa pemandu berdepan detik cemas apabila sekumpulan gajah berkumpul untuk melintas jalan yang mana seekor daripadanya cuba mengejar mereka di Lebuh Raya Timur Barat Gerik Kejeli berdekatan Tasik Banding Gerik dekat Perak pada 29 Mac. Bagaimanapun kesemua bangsa yang dalam perjalanan dari Perak ke Kelantan selamat dan sempat menyelamatkan diri. Seorang pengguna jalan raya Fairuz Matkani 37 tahun berkata, dalam kejadian 7 petang itu dia bersama suami Muhammad Arif Abdullah 33 tahun dan dua anak perempuan berusia 5 dan 7 tahun dalam perjalanan ke kampung Alur Stall, Alur Pasir dekat Tanah Merah. Katanya sebaik sampai di lokasi terdapat deretan kereta dan keadaan jalan agak sesak. Fairuz yang bekerja sebagai jururawat berkata, sudah 15 tahun dia berulang alik dari Tanah Merah ke Ipoh, Perak kerana bertugas di sana. Katanya hampir setiap kali pulang mereka akan berjumpa gajah, namun kumpulan haiwan itu tidak agresif. Namun pada 29 Mac, seekor gajah agak agresif kemungkinan terasa terancam melihat banyak kenderaan. Beberapa pemandu berdepan detik cemas apabila sekumpulan gajah berkumpul untuk melintas jalan yang mana seekor daripadanya cuba mengejar mereka di Lebuh Raya Timur Barat Gerik Kejeli berdekatan Tasik Banding Gerik dekat Perak pada 29 Mac. Bagaimanapun kesemua bangsa yang dalam perjalanan dari Perak ke Kelantan selamat dan sempat menyelamatkan diri. Seorang pengguna jalan raya Fairuz Matkani 37 tahun berkata, dalam kejadian 7 petang itu dia bersama suami Muhammad Arif Abdullah 33 tahun dan dua anak perempuan berusia 5 dan 7 tahun dalam perjalanan ke kampung Alur Stall, Alur Pasir dekat Tanah Merah. Katanya sebaik sampai di lokasi terdapat deretan kereta dan keadaan jalan agak sesak. Fairuz yang bekerja sebagai jururawat berkata, sudah 15 tahun dia berulang alik dari Tanah Merah ke Ipoh, Perak kerana bertugas di sana. Katanya hampir setiap kali pulang mereka akan berjumpa gajah, namun kumpulan haiwan itu tidak agresif. Namun pada 29 Mac, seekor gajah agak agresif kemungkinan terasa terancam melihat banyak kenderaan. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的也6，那就记得关注小明老师。